Okey, jom kita terus masuk topik ni. Selalu kan kita dengar mitos yang kononnya sebelum kuasa luar datang, tanah air kita ni mundur, tak bertamadun, tak ada sistem yang betul. Tapi, betul ke macam tu? Jawapannya, mestilah tak. Hari ini, kita nak bongkarkan perkara sebenar dalam penerangan ini. Kita akan tengok macam mana negara kita ni sebenarnya dah pun dibina atas dua tiang seri yang cukup kebal, iaitu kestabilan dan kemakmuran. Sistem pentadbiran orang kita waktu tu dah memang tersusun dan sangat advance, jauh lebih awal sebelum pihak barat sampai kat perairan kita. Untuk pastikan kita mudah faham, ini apa yang kita akan cover hari ini. Dari asas kestabilan, hierarki pemerintahan, perundangan, sampailah ke sumber ekonomi dan pendidikan. Semuanya berkait rapat tau, ibarat satu enjin besar yang berfungsi dengan sempurna. Kita mula dengan bahagian pertama, asas kestabilan dan kemakmuran negara. Zaman kegemilangan alam Melayu ni bukannya terjadi secara kebetulan ya, ia bermula dari sistem yang utuh di bahagian atas. Masuk bahagian kedua, hierarki pemerintahan beraja. Jom tengok macam mana jentera pentadbiran ni bergerak. Benda ni memang jelas tunjukkan betapa teratur dan sistematiknya masyarakat kita masa tu. Bayangkan hierarki ni macam satu piramid. Dekat puncak pentadbiran peringkat negeri, kita ada sultan yang jadi lambang kedaulatan dan ketua agama. Kuasa ni kemudiannya diturunkan kepada pembesar dekat peringkat jajahan atau daerah untuk pastikan keamanan dan kutip cukai. Turun lagi ke unit yang paling kecil, iaitu mukim atau kampung, kita ada penghulu. Penghulu inilah yang bertindak sebagai jambatan, sampaikan arahan terus kepada rakyat. Nampak tak? Memang tak ada kekeliruan langsung. Setiap pihak tahu tanggungjawab masing-masing. Bahagian ketiga, sistem perundangan dan hubungan luar. Mestilah. Kalau dah ada pemimpin yang bagus, kena ada undang-undang yang jelas untuk kestabilan dan diplomasi yang bijak untuk keharmonian, kan? Sistem perundangan kita masa tu terbahagi kepada dua kategori yang simple tapi berkesan. Dekat satu belah, kita ada undang-undang bertulis macam Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Ini semua peraturan yang memang ditulis dan dikanunkan secara rasmi. Dekat sebelah lagi, kita ada undang-undang tidak bertulis yang lebih kita kenali sebagai adat. Contohnya macam adat perpatih kat Semenanjung dan juga hukum adat yang diwarisi turun-temurun oleh suku kaum di Sabah dan Sarawak. Dua-dua sistem ni berfungsi seiringan untuk jaga kesejahteraan dan jamin keadilan rakyat. Okey, apa yang paling menarik kat sini ialah kita ada bukti fizikal sejarah kita. Ini adalah dokumen rasmi Undang-Undang Negeri Pahang. Ini sekaligus menyangkal terus dakwaan yang kata masyarakat kita zaman dulu cuma bergantung pada cakap-cakap mulut atau tradisi lisan je. Kita sebenarnya dah ada sistem undang-undang sendiri yang sangat sophisticated dan didokumenkan dengan sangat rapi. Malah, korang boleh tengok sendiri Undang-Undang 99 Perak ni. Bila kita wujudkan rangka kerja perundangan yang detail macam ni, ia buktikan betapa mendalam dan canggihnya ilmu orang tempatan zaman tu tentang tadbir urus dan sistem perundangan. Selain undang-undang, pemimpin masa lalu kita juga pakar diplomasi yang sangat bijaksana. Diorang tahu, nak kekal makmur, tak boleh jaguh kampung je. Jadi diorang bina hubungan diplomatik strategik. Contohnya, diorang pilih lokasi pelabuhan betul-betul di kawasan muara sungai. Kenapa? Supaya dapat tarik perhatian empire perdagangan global dari timur dan barat untuk singgah dan berdagang. Ini bukan nasib baik semata-mata, ini memang percaturan yang sangat bijak. Sekarang kita beralih ke bahagian keempat, khazanah alam kita. Kita dah tengok kestabilan, sekarang jom tengok macam mana diplomasi tadi buka jalan luas kepada kemakmuran ekonomi ni. Tanah air kita ni ibarat lombong emas dunia masa tu tahu. Dari bumi, kita keluarkan biji timah, emas, perak di sekitar sungai. Masuk pula ke dalam hutan kita, termasuk di Sabah dan Sarawak, kita dapat hasilkan kapur barus, kayu gaharu yang mahal sangat dekat pasaran Jepun dan Asia Barat, serta pelbagai rempah ratus. Dekat laut pula, kita ada mutiara, sirip ikan hiu dan timun laut. Segala khazanah alam inilah yang jadi magnet kuat yang tarik saudagar seluruh dunia datang ke alam Melayu. Masuk bahagian kelima, sistem ekonomi yang sistematik. Korang kena tahu, sumber asli yang banyak ni takkan ada maknanya kalau kita tak ada sistem pengurusan yang betul. Sistem ekonomi orang dulu ni sebiji macam sistem perdagangan berpusat moden sekarang. Dekat pelabuhan strategik macam Johor, Kedah dan Melaka, diorang guna unit timbangan dan sukatan yang dah distandardkan, macam kepul, lengkal, cupak dan gantang. Diorang pun tak main sistem barter semata-mata dah. Diorang dah ada mata wang logam sendiri. Contohnya wang emas Kedah, shilling Kijang Kelantan dan pitih Terengganu. Dan paling hebat, diorang kenakan sistem cukai untuk hasil lombong dan dagangan. Duit cukai itu pula, diorang pusing balik untuk majukan dan makmurkan negeri. Teratur kan? Bahagian keenam dan yang terakhir, pendidikan.
Kemuncak kepada sesebuah tamadun yang makmur tu bukannya terletak pada timbunan hartanya, tapi pada akal fikiran dan keintelektualan rakyatnya. Pendidikan pada waktu tu terbuka untuk semua golongan. Benda ni kita boleh nampak melalui dua cara. Pertama, pendidikan formal yang berlangsung dekat institusi-institusi agama dan pentadbiran. Kedua, pendidikan tidak formal iaitu benda-benda praktikal, fasal kehidupan dan moral yang banyak diajar dari rumah atau dalam komuniti itu sendiri. Untuk pendidikan formal, sistem inilah yang lahirkan cerdik pandai dan pentadbir kita. Dekat istana, kaum kerabat diajar selok-belok pentadbiran dan politik. Dekat masjid atau surau, fokus dorang pada solat, tajwid dan hadis. Institusi macam pondok dan madrasah pula memang pakar dalam ilmu Al-Quran dan bahasa Arab. Manakala di Sabah dan Sarawak, masjid dan sekolah agama turut jadi pusat pembelajaran formal yang sangat aktif. Tapi poin yang sangat penting kat sini ialah pendidikan dorang tak lupakan bab kemahiran hidup dan peribadi. Melalui pendidikan tidak formal lah kanak-kanak diajar cara bercucuk tanam, tangkap ikan atau buat kraft tangan supaya boleh berdikari bila besar nanti. Dan orang dulu-dulu memang pandai psikologi. Dorang guna cerita rakyat untuk ajar moral. Cerita si tanggang untuk ajar anak supaya menghargai ibu bapa dan tak menderhaka. Manakala kisah anjing dengan bayang-bayang untuk sedarkan dorang tentang bahayanya sifat tamak. Selain bercerita, pantun juga adalah alat yang sangat jenius untuk asah minda. Cuba dengar dan hayati rangkap ni. Burung pipit, burung kedidih, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Cukup mendalam kan? Melalui bait-bait puitis dan berirama macam inilah, nenek moyang kita berjaya pasakkan nilai budi bahasa yang sangat kuat dalam jiwa setiap generasi muda. Jadi jelaslah kat sini yang pentadbiran tersusun dan kekayaan ekonomi kita sejak dari dulu adalah warisan asli tanah air kita. Ia langsung tak diimport atau dibawa oleh penjajah. So, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau kestabilan dan kemakmuran ni sememangnya identiti kita, apa pula sumbangan korang hari ini untuk pastikan tiang seri negara kita ni terus utuh untuk anak cucu kita nanti? Fikir-fikirkanlah. Terus belajar, teruskan mengkaji sejarah dan kita jumpa lagi dalam penerangan yang seterusnya.